Reka flag, kekal aktif. Last sekali, apa yang saya nak cakap ni berkenaan kepercayaan. Kepercayaan, kita perlu dapatkan kepercayaan pelanggan jugalah. Contoh macam nak jadi affiliate ni, pelanggan mesti percaya kepada kita. Bukan percaya satu-satu. Ada percaya apa yang produk kita tawarkan. Yang itulah kita kena cerita bagi dia percaya. Contoh produk kita ni bukan jenis skim yang boleh mengconfuse ni orang panggil apa, was-was dari segi muamalat dan sebagainya. Kepercayaan, kita kena dapatkan kepercayaan pelanggan juga, sebabnya dalam perniagaan ni perlunya perniagaan yang telus, adil dan win-win lah. Kalau boleh pelanggan, kita dapatkan pelanggan, kepercayaan pelanggan, kita jangan menipu dan sebagainya lah. Sebabnya bila perniagaan ni kalau kita mula menipu dan sebagainya, ia tak boleh membina untuk jangka masa panjang. Sekali kita tipu orang, mungkin kita sukar untuk mendapat kepercayaan di masa hadapan lah. Kalau boleh kita elakkan, cuba membina kepercayaan dengan cara yang baik yang dituntut dalam Islam lah. Sebab kita dalam mencari rezeki ni, itulah kita tak boleh tergesa-gesa. Untuk nak dapatkan kepercayaan untuk pelanggan beli, kita mesti kita mesti beri penerangan, beri tunjuk ajar dan beri pelanggan tengok apa yang kita buat ni adalah berdasarkan perniagaan yang betul, yang mengikut undang-undang Islam, undang-undang kerajaan Malaysia dan sebagainya. InsyaAllah, jom kita dapatkan kepercayaan pelanggan dengan cara yang terbaik dan mengikut agama Islam, insya-Allah. Last sekali, apa yang saya nak cakap macam biasa, reka flag, kekal aktif.